Hai, Assalamualaikum, selamat tengah hari guys. So ini dia Mercedes-Benz CLA 45S new facelift. Dia pakai rim baru. Nampak dia punya rim dia pakai rim bintang ataupun rim macam UK spec punya. Okey. Lepas tu ni dia punya lampu depan dia guys, okey. Lampu dia ada macam diamond. Lepas tu dia ada DRL. Ini signal dia. Lepas tu 2 LED bahagian dalam. Okey. So kereta ni dah sold. Sekarang ni kita nak bawa, nak pergi hantar untuk buat servis, okey. Dah sold dah ni, nampak? Sold. Okey, dah LOU dah. So customer dah buat full payment Kereta ni dah buat full payment. Sekarang ni tinggal untuk kita nak hantar pergi servis, kita nak nak settle checking semualah, dia panggil PDI ataupun pre-delivery inspection. So kita akan check kereta ni beberapa poin, dia ada lebih kurang dalam 150 poin. Okay, kita akan check dia punya minyak hitam, kita akan tukar. Lepas tu semua sekali lah kita akan check. Okay, lepas tu kita bawa masuk balik lah. Sekarang ni kita tunggu approval. Dah boleh hantar, kita hantar pergi workshop lah. Okay, untuk checking kereta ni guys. Okay, dalam minggu ni juga kita akan hantar dia pergi. Nampak dia punya facelift dia, lampu pun baru. Yang ni tahun 2024 customer dapat kereta yang lawa tahun 2024 baru sampai. Ada kain pula, dia simpan kain itu, dia tak ingat buang. Okey, so ini mileage dia dapat rendah mileage dia 17,418 km, nampak. Untuk model baru new facelift, dia pakai AMG double spoke steering. Lepas tu dia ada sini. Okey, sini dia bulat sikit compare dengan model yang sebelum. Ni gear knob. Okey, gear knob dia baru. Comfort, sport plus, race mode, so dia boleh tukar lah. Okay, ini bahagian dia punya steering. Dan yang tu dalam dia punya embat display lagi besar compare dengan yang old facelift. Ambient light ada, semua ada, HUD ada, Mr. Sound System. Dan yang paling best, dia punya AMG bucket seat dia warna ni. Nampak dia punya colour dia warna apa? Warna merah. Okay, dalam interior dia lawa, bersih, kemas. Okay, AMG carpet original. Dan ini bahagian belakang dia. Okey. So sebaiknya kereta sampai showroom, customer datang tengok, terus proceed booking. Dah settle buat loan dah approve. So sekarang ni masanya untuk kita proses nak deliver lah kereta ni. Kita nak hantar pergi workshop, nak hantar pergi buat dia punya interior. Lepas tu Puspakom, lepas Puspakom kita register interchange. Okey, awal untuk model baru new facelift semua dia pakai rim macam UK spec lah. Dia tak pakai rim bintang lah. Okey, so yang mana nak cari kereta boleh contact Din, tekan je link dekat description. Jumpa anda di showroom guys. Okey, yang ni 2024 dia dapat lagi aksesori ni, future design punya carbon. Okey, handsome. Yang mana nak satu lagi ada warna silver 2023 ready stock juga. Nanti kita akan share stok yang tu bila sampai. Assalamualaikum, bye bye.